Hai. Walaupun dunia sekarang ni dah moden, tapi ada lagi yang tak pandai dalam bab-bab digital ni. Macam 3 orang ni. Siapa cakap anak muda sekarang ni celik IT? Tengok si Osman ni. Nak buat research. Tapi dari tadi pening cari data. Mana nak cari data yang betul dan tepat? Banyak sangat website. Mana satu yang sahih? Ya, Farah nak pergilah ni. Tak tahulah berapa lama tu. Nak kena singgah bayar bil lagi. Nak kena cek dulu, Mak. Nak kena buat appointment dulu. Beratur kat klinik ni confirm panjang. Dah spot me ke? Nasib baik ada spot me. Pangkat sekarang senang aja. Walaupun kerja luar pejabat, bos pun senang nak pantau. Nak daftar event rupanya senang je. Betul tu, nak asaskan kehadiran pun senang tau. Guna phone je. Semua ini dalam MyGov event. Takat nak uruskan dokumen, boleh je gunakan DDMS. Digital di jari. Semua jadi easy. Nak serabut apa? Dengan MyGov Apps, temu janji hospital pun jadi mudah. Uish, senang betul guna MyGov Apps ni. Tak sampai seminit boleh set appointment. Aduh, kawan awak ni. Time-time macam ni lah dia nak call. Angkat. Hey Farah, I just got my results today and guess what? I'm going to be furthering my studies in Malaysia. Any ideas where I should start? Hai sis. Setakat urusan belajar dekat Malaysia ni, buka je portal RAI. Macam-macam info ada dalam tu. Do you mind translating it for me, please? Don't worry, you may find all information you needed in rai.malaysia.gov.my. Digital di jari. Semua jadi easy. Jemput. Nak cari data yang tepat? Guna jelah data.gov.my. Macam-macam ada. Digital di jari. Semua jadi easy. Dari student, orang ramai, sampailah pejabat awam, semua boleh guna. Digital di jari, semua jadi easy.